Abah aku dalam kelam, rembulan mengambang kini makin suram. Pudar ilhamku tanpa arah, sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kerdipan, ada sinar, itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilham, izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Assalamualaikum Cikgu Rashid. Cikgu, terima kasih untuk semua ilmu, teguran, nasihat dan gurauan yang Cikgu share dengan kami. Doa kami semoga Cikgu sihat selalu, panjang umur dan bahagia di samping keluarga. Kami semua sayang Cikgu Rashid dan Cikgu akan sentiasa jadi guru istimewa dalam hidup kami. Selamat bersama Cikgu Rashid. We love you. Bye. Kami ucapkan selamat bersama kepada Cikgu. Bersama Cikgu, we love you. Saya sebenarnya tunggu Cikgu punya dek bersara. So bagi dek raya cepat sikit. Terima kasih. Selamat bersara Cikgu Rashid. Semoga bergembira dengan dunia persaraan dan maju jaya pada masa hadapan. Semoga apa yang Cikgu ceritakan tercapai hendaknya. Bye-bye. Assalamualaikum Abah. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang keluarga. Dan kami mendoakan Abah sentiasa dalam keadaan sihat dan sentiasa dimudahkan langkah untuk setiap yang diambil. Kami sayang Abah. Bye. Assalamualaikum Abah. Akak pertama sekali nak ucapkan selamat bersara buat Abah dan didoakan semoga Abah panjang umur, dimurahkan rezeki, tingkatkan lagi amalan dan sihat selalu. Itu sajalah. Bye. Assalamualaikum Abah. Selamat bersara kepada Abah.
Terima kasih sebab menjadi contoh yang baik untuk kami dan menjaga kami dengan penuh kasih sayang. Dan selamat berehat juga untuk Abah sebab lepas ni Abah tak payah pergi kerja, tapi Abah kena hantar adik untuk pergi sekolah pula lepas ni. Okey, adik saya Abah. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai Abah. Untuk Abah tahu, Abah adalah cikgu pertama yang ngajak kehidupan hidup kita. Sambut kita daripada Salim bentuk kita sampai ke hari ini. Dan banyak yang Abah ajar arti kehidupan, daripada benda yang tak arti Abah ajar, daripada benda yang salah Abah betulkan. Terang cakap Abah memang tak orang tegas, tapi dalam hati naknya Abah ni lembut. Yang Abidah nak doakan Abah, semoga Abah bahagia dengan keluarga sini, keluarga kita, dan Abah diberikan kesihatan yang lebih baik. Dan selamat bersara untuk Abah kecapi impian Abah yang dulu mungkin tak capai, sempat untuk capai. Abah, congratulations on your well-deserved retirement. Semoga dengan bersaranya Abah diberikan kesihatan baik, Abah dapat mencapai impian Abah yang mungkin waktu muda Abah tak dapat sebab Abah dah bagi full priority untuk family. Terima kasih sebab jadi cikgu kepada Anis juga, menantu Abah. Anis juga salah seorang bekas Abah punya student. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, segala ilmu yang Abah curahkan untuk Anis dan juga kawan-kawan yang lain, untuk semua student Abah sebelum ni dan juga sampai sekarang. Abah jangan lupa pergi travel dengan mama, sama-sama kan bersara. Semoga yang baik-baik saja untuk Abah. Bye-bye Abah.